Terang, terang, terang. Lampu lawan hantu. Suluh pocong. Tak ada pocong. Suluh pun tak nak. Tak ada pun tak nak. Padu lampu ni. Terang pun terang. I'm Win ET4. Piau. Okey, kalau korang tengok ini adalah lampu suluh daripada jenama I'm Win model ET4. Lampu suluh ni kalau kita tengok bentuk dia memang macam Nightcore dan cara penggunaan pun sama juga macam Nightcore EDC31. Tapi aku tak nak sebut pasal Nightcore malam ni. Aku nak sebut tentang lampu suluh ET4 daripada I'm Win. Harga, mampu milik dan juga mempunyai lumen cahaya yang sangat padu. Okey geng, nampak tak? Ini adalah lampu suluh daripada jenama I'm Win ET4. Saiz EDC, panjang ni sahaja, tak panjang mana. Padu, nanti kita tunjuk. Okey, tengok dia punya button belakang dia adalah tie switch. Okey, lampu ni adalah lampu tactical. Okey, tengok kat sini pula, dia ada lock. Bila mana kita unlock, ini lock, ini pula unlock. Bila mana kita unlock, kan, ataupun kita lock, kita masuk dalam poket, tak akan menyala cahayanya. Sebab kita nak lampu suluh jenis mudah simpan dalam poket. Ini adalah salah satu daripadanya. Jenama I'm Win ET4. Kecil, mudah simpan dalam poket. Dalam masa sama, ada lock kat sini. Bila mana kita lock, tengok tekan. Tak menyala pun. Ini salah satulah lampu suluh yang aku nakkan bila mana aku berada dalam hutan. Senang genggam, kecil. Button belakang adalah tie switch. Bila mana kita nak guna, sangat mudah. Dia sama juga macam lampu suluh biasa. Dia ada lumen eco, dia ada lumen medium, dia ada lumen high, dia ada turbo ataupun sport. Tapi yang best lampu ni bagi aku lah. Satu lampu ni dia ada dua cahaya. Satu lampu teruk, satu lagi lampu seakan-akan flood. Ini betul-betul dibuat ataupun didesainkan untuk kegunaan taktikal. Dekat lampu ni, dekat tie switch dia macam biasa. Okey, sebab dia adalah tactical use. Jadi untuk kita mengaktifkan lampu ni adalah dengan cara kita tekan button belakang ni. Bila kita tekan pada button belakang, lumen yang pertama adalah echo. Echo adalah satu cahaya yang sangat rendah. Tengok ni dulu, memang rendah kan. Jadi guna echo ni adalah untuk kita menyuluh keadaan sekeliling kita yang sangat dekat. Ini untuk penggunaan yang pertama yang ada pada lumen echo. Lumen echo ni kita pun faham, dia tak adalah nak berapa benda, nak kata terang sangat, tidak. Tapi bolehlah kita guna untuk kita menyuluh dalam gelap malam ni. Kalau kita berada dalam hutan kan, kita suluh lantai macam ni. Tapi tiba-tiba depan kita ni ada bunyi pergerakan. Kalau lampu suluh biasa kan, okey, kita nak pergi daripada lumen yang paling rendah kepada lumen turbo. Sebab bila mana kita dengar bunyi pergerakan dalam hutan, kita nak tengok satu objek yang sedang berada dalam belukar hutan tu, kita akan gunakan turbo. Jadi untuk pergi kepada turbo, kalau lampu suluh biasa ni, kena apa? Kena langkah. Okey, pada lumen echo, lumen 1, lumen 2 pula kan. Contoh, lumen 2, lumen 3, lumen 4. Terang sikit lah. Baru boleh pergi ke turbo. Tapi kalau lampu ni pula dia lain. Okey, tengok macam mana. Bila mana kita sedang menggunakan lumen echo, lumen yang paling rendah sekali kan. Suluh-suluh sini kita tengah buat kerja dalam hutan, tiba-tiba depan tu kita dengar bunyi pergerakan. Kalau kita suluh macam ni, memang kita takkan nampak lah apa benda yang ada dalam gelap malam tu. Dia berbeza dengan setengah lampu biasa ni. Lampu biasa kita kena pergi kepada lumen turbo kan. Kena langkah lumen, barulah pergi pada cahaya-cahaya terang macam ni kan. Tapi kalau lampu yang macam ni, contoh katalah kita tengah pakai lumen yang paling rendah. Kita buat kerja kan, contoh kata kan. Tiba-tiba depan tu lah, dalam belukar hutan. Tapi ini ladang sawit, bukannya hutan tebal. Kita dengar bunyi pergerakan. Tak payah kita nak langkah lumen. Terus tekan button belakang ni, turbo. Ini adalah cahaya jenis strobe. Dia pergi jauh. Jauh kan? Dah jauh, terang pula tu. Tiba-tiba, okey, contoh katalah kita pakai je model ni, turbo, tak puas hati lagi. Ambil flood pula. Tekan lagi terang sekeliling. Nampak terang sekeliling macam ni. Jadi kita boleh nampak apa yang ada dalam gelap malam hutan tu. Ini salah satulah kelebihan yang ada pada lampu model ET4 daripada jenama I'm Win. Okey. Kita pakai mood rendah, tiba-tiba kat depan tu dengar pula bunyi pergerakan dalam hutan. Kadang-kadang dalam hutan ni ada macam-macam. Contoh katalah, tiba-tiba kat depan tu, kalau jenis mana fanatik hantu ni, dia mulalah cikin hantu. Okey, aku ajar kau pula cara ilmu lawan hantu guna lampu suluh. Kau tengah buat kerja dalam hutan, tiba-tiba
kau dengar bunyi pergerakan kat depan, kau suluh terus kan. Okey, memang kau tengah pakai lumen rendah macam ni kan. Lumen echo ni rendah ni, bukannya tinggi mana pun. Tengok. Tiba-tiba depan tu ada bunyi pergerakan, terus tembak lumen terang. Kan lumen terang ni. Okey, bila mana kau dah pakai lumen terang macam ni, hantu depan tu adalah hantu pocong. Contoh kata kan, dia sibuk nak kacau kau. Kau suluh macam ni, dah terkantoi dah muka dia. Jadi bila mana muka dia dah terkantoi, kau dah selamat kat situ. Pasal apa? Lampu kau ni super terang. Padu gila babi terang dia. Bila mana terang macam ni, pocong nak datang, pocong pun takut. Pasal apa? Bila mana dia datang nanti, contoh katalah, engkau suluh macam ni kan, nampaklah bentuk badan dia, padan muka dia. Ini salah satulah cara kau nak guna lampu ni untuk engkau lawan pocong dalam hutan. Dulu pun tenak kan, malam ni pocong pula. Ini salah satulah kelebihan yang ada pada lampu model ET4 daripada jenama IMWIN. Bagi aku lampu ni jenis tactically use dan padu. Okey, sekarang kita tengok pula lumen daripada cahaya yang paling rendah kepada cahaya yang paling terang, iaitu level daripada echo kepada high. Okey, macam biasa, lumen kalau lumen paling rendah lah, dalam lebih kurang 10 lumen, dia tak terang mana. Untuk kita susul lantai macam ni boleh lah. Alamak, kamera tak nak fokus pula dah. Okey. Kita pergi pula kepada lumen yang paling terang nombor 2. Nampaklah sikit kan. Lumen nombor 3 pula. Bagi aku, lumen nombor 3 ni pun, dia dah cukup dah untuk kita bergerak dalam hutan untuk menerangi gelap malam kita dalam hutan. Nampak tak macam mana cahaya dia? Kemudian kita pergi pula kepada level height. Okey, ini adalah level height yang ada pada lampu ni. Kan terang? Bukan besya-besya. Dia jenis throw. Tapi throw dia ni pula, engkau suluh pun nampak tak macam mana. Dia bukan fokus pada satu titik, tapi dia menerangi sekeliling. Contoh katalah, engkau pakai lumen ni, kan? Nak pakai turbo terus. Tekan sikit. Tekan lama terus. Tekan habis button dia. Tekan lama lagi. Lagi terang. Terangkan lampu dia kan? Ladang sawit pada malam hari. Bunyi pocong. Pocong tak pocong, pocong punya pasal. Hei! Buat mana belakang pokok tu? Tali apa pula tu? Tali pocong ke? Mari kita tengok. Ni nak lawan, kita lawan. Tali lembu. Terangkan lampu ni. Okey, lampu ni dia mulakan dengan peringkat lumen yang paling rendah, iaitu ultra low, 5 lumen. Kemudian kepada lumen low, 70 lumen. Kemudian medium, 300 lumen. Kemudian untuk peringkat high adalah 1100 lumen. Walaupun 1100 lumen, tapi keterangan dia bagi aku cukup memuaskan. Okey, ini adalah peringkat high, 1100 lumen, cukup terang. Kita boleh tengok sekeliling. Nanti aku ceritakan pula setiap lumen berapa lama ketahanan bateri-bateri dia. Lumen peringkat high pun dah cukup terang dah. Kita nak berjalan pun nampak. Okey, lampu ni bila mana kita suluh ke bawah, dia akan terus menerangi sekeliling. Dalam masa sama dia ada titik fokus. Dia ada titik fokus dan akan terang sekeliling. Berbeza dengan lampu aku yang sebelum, Wukers FC12C. Hanya suluh pada titik fokus sekeliling, tempat, tapi dia tak menerangi sekeliling macam ni. Lampu ni pula, dia suluh dan juga menerangi sekeliling. Maknanya lampu dia adalah throw, tapi dalam masa sama ada ciri-ciri flood. Belakang dia adalah indikator. Cukup memuaskan lampu ni. Terang benderang, super terang benderang. Walaupun kandela dia tidak melebihi daripada 50,000 kandela, tapi dah cukup memuaskan. Lampu ni, sabar. Nanti sekejap kerja aku balik. Engkau pocong ke, kau pontianak ke, engkau punya pasal. Kau jangan nak lalu aku. Kau lempang bergegar otak kau nanti. Okey, untuk lampu ni pula, peringkat turbo dia adalah 3500 lumen. Okey, turbo dia nak tahu terang macam mana? Jom kita tengok macam mana terang turbo dia. Tapi lampu suluh, walaupun lampu turbo dia terang macam mana sekalipun, tak boleh lama. Pasal apa? Bila lama nanti dia akan jadi panas. Tapi kau jangan takut. Lampu suluh macam ni, motherboard dia dicipta untuk mengurangkan kadar kecerahan lampu tu bila mana dia dah panas. Sebab apa? Bukan sebab dia rosak. Sebab dia nak menjaga lampu ni daripada rosak. Okey, ini adalah level turbo.
Turbo, tekan lagi. Ini adalah turbo. Okey. Nampak tak lampu dia? Motherboard dah turunkan cahaya dia sebab panas. Okey, dia akan cover lagi. Kita tengok lagi. Okey, dia akan bagi terus rendah lagi. Ini kerana tujuannya untuk menjaga lampu ni, sistem dalaman memang dicipta macam tu. Sekarang ni lampu suluh moden semuanya macam tu. Dicipta macam tu untuk mengelakkan motherboard dia rosak, hangus, terbakar. Super terang. Ini level turbo dia. Terang kan? Bila mana kita bermain dengan lampu-lampu macam ni, kita kena faham lampu ni memang ada pelbagai peringkat daripada ultra low, kemudian medium, kemudian high, kemudian turbo ataupun dia ada spotlight juga. Okey, kalau kita guna untuk level ultra low memang boleh bertahan lama lah kan, lebih kurang dalam 50 jam macam tu lah. Kemudian kalau kita guna pula kepada level medium, boleh tahan dalam tempoh 24 jam. Kemudian kalau kita pakai pula kepada level high, boleh bertahan dalam 4 jam macam tu lah. 4 jam ataupun 4 jam lebih. Tapi sebenarnya untuk level high ni, jarang orang pakai memanjang macam tu kan. Sebab apa? Sebab dia terang benderang. Jadi kalau kita suluh benda yang dekat-dekat macam ni, mata kita memang jadi silau lah. Jadi aku lebih suka pakai mengikut keadaan. Kan kalau kita nak tengok jauh jarak sikit, jauh yang macam mana, jarak yang jauh-jauh sikit lah. Pakailah high. Lagi rasa tak puas hati kan, pakai turbo pula. Lagi puas hati. Tapi turbo ni guna memang kadang-kadang lah. Kita kebiasaannya macam aku dalam hutan, kalau lampu suluh ni lebih kepada pakai peringkat high. Aku lebih suka peringkat high. Tapi kalau korang rasa nak sayang bateri, jangan pakai high. Sebab kalau kita pakai bateri, memang ditulis lebih kurang dalam 5 jam. Tapi kalau kita open memanjang, dia akan jadi dalam 4 jam lebih macam tu je. Itu untuk peringkat level high. Tapi kalau kita gunakan pula peringkat turbo, turbo tak lama lah. Turbo ni lebih kurang dalam 1 jam je. Tapi kita takkan dapat 1 jam tarik terang benderang macam tu. Pakai lampu apa jenama lampu suluh sekalipun, tak kisah apa jenama sekalipun lah, daripada IMWin ke, bukan IMWin ke, kita pakai label turbo memang super terang gila-gila, tapi dia hanyalah sementara saja. Sebab lampu suluh yang ada turbo ni, guna turbo untuk kita tengok satu benda dalam hutan tu dengan cara lebih jelas lagi ni. Sebab kita nak tahu apa yang sedang berada dalam gelap malam hutan tu kan. Jadi untuk sementara kita pakai turbo. Okey, turbo pula guna lebih kepada self defense dalam hutan. Bukan maksudnya kita dengar je pergerakan dalam hutan, kita suluh pakai mode turbo, kita stay macam tu je. Memang kita nak cari maut namanya. Tapi bila mana kita berada dalam hutan kan, kita pakai peringkat turbo untuk kepada self defense diri kita dalam hutan, kita suluh dalam masa sama. Kita berundur sikit-sikit. Sebab cahaya turbo ni memang cukup terang lah. Jadi dia akan menyilaukan mata-mata haiwan yang berada dalam hutan. Sebab aku pernah test dalam hutan dulu, di mana aku bergerak dalam hutan pada waktu malam, ada musang. Aku suluh musang tu, jadi musang tu dia tengok aku, dia macam tercari-cari, dia macam tengendap-ngendap macam tu kan. Tengendap-ngendap. Dia tak nampak aku. Kemudian aku datang semakin dekat dengan dia. Bila mana dah makin dekat, terus dia lari. Baru dia perasan yang aku dah dekat dengan dia. Itu kegunaan level turbo dalam hutan. Bukan lebih kepada untuk kita suluh gelap malam sebenarnya, tapi lebih kepada pertahanan diri, self defense. Untuk harga lampu ni memang tak mahal. Dia adalah lampu bajet yang boleh dimiliki dengan senang hati. Harga pun aku tengok lebih kurang dalam 100, RM110 kan, ataupun RM130 macam tu lah. Dia tak mahal mana pun, tapi cahaya dia cukup padu. Tapi kalau korang beli, korang akan dapat kotak macam ni lah. Kotak dia taklah terlalu besar. Macam ni je kotak dia, warna hitam. ET4 IMWin. Cukup padu lampu ni. Macam tadi aku cakap, dia ada lock button kat sini. Kalau korang tengok sebiji macam Nightcore EDC 31. Okey, untuk lampu ni pula, untuk bateri dia pula memang tak boleh dilepaskan daripada lampu suluh ni. Ini bagi aku adalah satu bentuk kelemahan dia lah. Sebab lampu dia ni tak boleh dilepaskan. Tapi dalam kelemahan dia pula ada kelebihan. Walaupun lampu ni tak boleh dilepaskan segi bateri dia, dekat sini dia dah menguatkan sistem ketahanan lampu ni untuk mengatasi rintangan air. Sebab bila mana tak boleh buka bodi dia ni, kita buat pergi menyelam, jadi dia boleh bertahan lebih lama lah. Maksudnya tak adalah air mudah masuk. Okey, untuk lampu ni boleh buat menyelam lebih kurang dalam kedalaman 2 meter. Lampu ni. Tapi lampu ni bukanlah lampu menyelam. Cuma kalau korang beli, setakat nak menyelam suka-suka tu, yang dekat-dekat tu boleh lah. Macam kedalaman tidak lebih daripada 2 meter, boleh pakai. Tapi tidak disarankan. Sebab lampu ni bukanlah lampu scuba. Kalau nak main menyelam, beli lampu scuba. Tapi geng, lampu ni contoh katalah kita nak pakai mode turbo kan, daripada apa peringkat lumen sekalipun, dia tak semestinya kita daripada peringkat lumen 1 ultra low ni
Baru kita nak tembak turbo. Contoh katalah kita pakai lumen peringkat medium kan, 300 lumen. Tiba-tiba kita nak pakai yang turbo pula. Terus tembak terus. Okey, sekarang ini adalah peringkat medium. Bukan peringkat high. Medium adalah 300 lumen. Terang pun terang, tapi kita nak lagi terang. Daripada medium, terus pergi kepada turbo. Tekan je terus button belakang ni sampai habis. Terus turbo. Tekan lagi. Lagi terang. Dia ada turbo, dia ada flood terus. Jadi maksudnya, sebagaimana yang kita tengok tadi cahaya lumen yang pada lampu ni, daripada peringkat lumen 300 lumen kan, peringkat medium, kita pakai pula turbo kan, sebab kita dengar bunyi pergerakan dalam hutan, contoh kata kan. Dah lah pakai turbo, tak puas hati lagi. Tambah lagi cahaya flood pula. Bermakna lampu ni dia adalah dual light. Nak cakap dua cahaya lah. Kita boleh tembak dengan turbo, dalam masa sama terus up kepada kepada flood. Daripada turbo kan, daripada turbo jenis throw, kemudian tembak pula dengan cahaya flood. Flood ni adalah cahaya yang jenis melebar meluas. Kalau turbo jenis throw ni pula, jenis cahaya tu jenis pergi jauh, dia akan fokus kat situ je. Tapi bila mana kita tambah pula kepada mode flood, dalam turbo kan terang pula, ada pula throw pergi jauh. Kita tambah pula dengan mode flood, pergi jauh dan menerangi sekeliling. Ini adalah kelebihan yang ada pada lampu brand IMWIN model ET4. Sebab tu aku cakap lampu ni lebih kepada penggunaan taktikal dalam hutan. Dia pantas. Kita gunalah apa peringkat lumen sekalipun, tiba-tiba nak guna turbo, terus tekan button belakang. Nak tekan button dia, tekan sikit je. Dah turbo. Tekan habis, terus dia pergi kepada level turbo pun ada. Dah ada turbo, kemudian ada pula throw, dalam masa sama ada pula cahaya flood. 3 dalam 1. Macam Nestum. Super terang. Jadi bila mana kita pakai lampu super terang macam ni, aku boleh jamin korang lah kan. Kalau korang berjalan dalam hutan, ataupun korang kerja security kan, ambil shift malam, lampu pula terang-terang padu macam ni, orang pun kata biasanya dalam bangunan kosong ni ada pontianak lah, ada pocong kan. Kacau ini dia punya pasal. Kau bawa keluar senjata kau yang paling utama ni, kau tutup je muka dia macam ni. Padan muka dia. Nak sangat keluar jadi pocong, kau suluh muka dia. Taklah muka tak lawa, kena suluh pula kantoi. Padan muka dia. Nampak tak? Kelebihan lampu macam ni, kita boleh menang bila mana kita lawan pocong. Tapi hati kau kena beranilah. Kalau kau takut, tak ada apa juga. Contoh. Bukan suruh maknanya orang kata, kalau kau beli lampu ni kau nak lawan hantu. Bukan macam tu. Itu sekadar je benda. Aku sekadar buat bodoh macam tu kan. Kelakar tak kelakar nombor 2. Aku peduli apa. Tapi yang penting, lampu ni terang. Super terang. Memang terang gila lah lampu ni. Memang terang. Dalam tactical mode. Saiz kecil. Okey, bila mana cakap tentang saiz kecil ni, okey nampak kan? Saiz dia kecil. Taklah kecil macam ni. Nak masuk poket pun senang. Tapi sebelum masuk poket, kita ada button lock belakang ni kan. Kita lock dulu. Masuk poket. Kan senang? Dah masuk poket. Kecil je. Boleh simpan dalam poket. Kau IMWIN ET4 padu. Yang ni pula untuk charger belakang ni pun jenis solid. Dia bukan macam getah-getah yang jenis apa, getah hak lembek-lembek tu. Dia solid ni belakang ni. Tutup balik. Tutup untuk elak kuman masuk. Kalau masuk kuman nanti dia sakit. Tengok. Kecil ni. Mesti korang suka kan? Aku tahulah korang suka. Okey geng, lagi sekali kita tengok Okey, ini adalah peringkat high. 1100 lumen. Okey, daripada high kita nak pakai turbo. Tekan sikit je. Dah turbo. Okey, dah lah turbo. Nak pakai pula turbo dengan flood. Tekan habis. Kan lagi terang? Kan? Lagi terang kan? Super terang. Hihihihi. Kalau main dengan terang-terang ini, hantu pun takut nak keluar. Kau jangan risau lah. Keluar kalau berani. Suluh. Tersuluh ular sawa. Tapi ini ladang sawit. Tengah kampung aku. Tak ada benda yang aku nak takut. Binatang lagi lah. Tak ada dalam ni. Super terang ni. Lumen rendah ni. Tunjuk lagi sekali. Lumen nombor 2. Nombor 3 punya lumen. Tengok nombor 4 1100 lumen. Terang sekeliling macam ni Ini pun dah puas hati pakai ni
Memang terang lah, aku tak tipu korang, memang terang. Kalau korang minat, korang boleh beli. Korang boleh klik kat link yang aku dah sediakan tu. Korang akan dapat macam ni lah nanti. Kecil, padu, terang benderang. Ingat lawan hantu bakal lampu ni. Pocong. Hiiii. Macam tu contoh kata dia. Tapi aku tak tahulah macam ni bunyi pocong. Aku tak boleh dengar bunyi pocong. Kau tengok aku. Sebut nama pocong relax memang dah hantu datang. Kenapa kau nak takut sangat? Engkau kena latih diri kau jadi berani. Ikut koyang tak ada apalah. Kalau nak keluar, itu dia punya pasal. Kita dapat rakam dia rezeki. Tapi bukan senang kau nak rakam makhluk-makhluk macam tu. Susah. Takkan dapat. 10 lantai juga sambil kita berjalan. Nampak tak? Cahaya dia menerangi sekeliling macam ni. Kan nampak? Udah datang pula pun kita nampak. Tactical use lampu ni. Memang cukup-cukup memuaskan. Okey, untuk bateri dia, aku lupa nak cakap. Okey, bateri dia gunakan bateri 18650. Bateri saiz kecil. Tapi walaupun bateri tu adalah 18650 dan body pun tak boleh nak dibuka untuk kita keluarkan bateri, tapi bateri dia cukup besar. Dia pakai 3800 mAh bateri, cukup besar. Jadi bila mana besar macam tu, untuk saiz ADC dengan lampu terang macam ni dan lumen pula adalah 3500 lumen, cukup memuaskan. Super terang. Terang macam mana korang tengok tadilah, terang menerangkan. Dengan bateri pun besar, jadi dia akan memanjangkan jangka hayat penggunaan kita pada waktu malam, sama ada dalam hutan ataupun kita sedang bekerja security pada waktu malam ataupun apa-apa saja. Tapi aku terus terang cakap, aku masa mula IMWin offer aku untuk sponsor lampu ni, mula aku fikir, best ke lampu ni kan? Sebab aku pun tak pernah kenal jenama IMWin ni. Sebenarnya jenama IMWin ni dia adalah satu produk baru. Tapi sebelum ni lebih famous kepada negara barat dan tidak ada lagi mana-mana YouTuber Asia masuk Malaysia yang buat review tentang lampu ni. Aku tak jumpa lagi sebab aku ada search tentang lampu ni. Tak jumpa. Mungkin aku adalah orang pertama yang review lampu ni. Tapi cukup best, cukup terang. Di mana dah sampai dekat tangan aku ni kan, aku try mula pun aku tak faham juga cara penggunaan dia. Bila mana aku dah faham, aku nampak ini adalah lampu jenis tactical use. Untuk kegunaan tactical. Sebab itulah bila mana kita pakai mode yang paling rendah kan, ataupun kita pakai mode nombor 2, tiba-tiba kita nak dengar lagi, kita nak suluh apa benda kat depan tu kan, terus tekan turbo. Nampak ni contoh tekan lagi habis. Nampak kan macam mana cahaya lampu dia. Cukup padulah. Harga dia murah je. Aku tengok dalam link dia harga lebih kurang dalam RM100, RM110, RM120 macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau korang dapat harga sale lagi murah, rezeki korang lah kan. Mungkin dapat harga sale lebih kurang dalam RM80 ke RM90 ke, nasib lah. Tapi bagi akulah harga macam ni pun untuk lampu EDC budget macam ni pun dalam budget, harga murah, padu dan piau lampu ni, boleh lawan pocong dalam hutan. Bagi aku dah cukup memuaskan. Aku tak suruh korang untuk beli. Korang nilailah sendiri macam mana. Kalau korang rasa berminat dengan lampu ni, kan lampu produk IMWin ni, tak salah pun kalau korang nak mencuba jenama baru. Sebab kita pun faham sekarang China adalah satu buah negara yang semakin maju dengan teknologi. Lampu pun kita boleh nampak. Kalau dulu kita megah dengan lampu-lampu jenama barat kan, pada Jerman, pada Amerika. Tapi sekarang berapa ramai lampu-lampu daripada jenama Asia khasnya datang pada negara China, seperti contohnya IMWin ET4 ni, ataupun apa-apa model yang korang pernah tengok dalam channel aku macam Sofen, Wukus kan, semuanya padu-padu belaka, walaupun harga mampu milik. Sama juga dengan ini, harga mampu milik tapi padu. Kalau korang berminat, boleh klik kat link bawah tu untuk korang search. Aku kalau letak link siap-siap, bukan apa. Kalau aku tak letak link siap-siap, nanti korang tanya, bang, nak link bang? Nak link bang? Kalau satu orang minta link, aku nak kena search satu-satu dekat Lazada. Dia dekat Shopee tak ada, dekat Lazada je. Search dekat Lazada, copy link, bagi satu-satu. Penat juga aku pun. Jadi aku letak je siap-siap. Jangan tanya-tanya lagi dah, mana link. Klik je link tu, boleh beli. Bila mana korang beli, korang akan dapat macam ni lah. Macam mana korang tengok lampu dalam video yang aku review pada malam ni, macam ni lah korang dapat. Lampu ni best, memuaskan. Support IMWin ET4. Okey, sekali lagi, terima kasih kepada company IMWin ET4 kerana telah menaja aku dengan lampu ni. Model lampu pertama yang aku dapat dalam untuk sponsor aku dalam channel Jejak Rimba 2 ni, lampu model ET4 IMWin.
aku dah gunakan cukup padu. Dan ini adalah malam keempat aku telah pun menggunakan lampu ini. Memang best. Mungkin lepas ni lampu ni akan menggantikan Wokers FC12C untuk jadi lampu kedua aku. Lampu pertama aku Sofern FC33. Jadi lampu kedua aku pilih yang ni lah. Sebab apa? Aku je bergerak dalam hutan ni, aku nak tengok objek yang jauh-jauh kan. Atas pokok hutan tinggi-tinggi. Kadang-kadang dengar bunyi pergerakan atas belah atas ni aku akan suluh. Jadi bila mana suluh, lampu ni sesuai. Sebab apa? Dalam sama dia ada throw, dia ada flood dan ada turbo. Dalam turbo tu dia ada throw, dia ada flood. 3 dalam 1 macam Nestum. Sedap.